Cakap selagi kau tak ada rumah, itu kau jangan kahwin. As a lelaki, kita kena provide rumah. Kita, itu benda pertama as provider sebenarnya. Nak tengok nak makan free, itu je. Nampak? Betul. Kena ingat, duit lepas kahwin lagi banyak nak pakai. Dua-dua nak grand, rumah nak besar, kahwin nak gempak. Betul. Memang tempat ni strategi of semua. Yelah, dia nak jual rumah. Dia tak erti style, dia tak erti dress up. Dia luas Dia sebenarnya. luas. Dia maksudnya, kalau orang tu pakai topi RM1 kau bagi aku fashion. Tak faham asal seni ni. Ui, dia borak seni pula. Bersama saya lagi Iman dalam Borak Lebat. Okay. Oh, Mu, kau dari mana, Mu? Ha? Kau dari mana? Boleh kerja tu. Nampak. Pengorbanan kan. Walaupun sanggup minggu keempat ni, Mamu daripada tempat kerja datang sini. Tak, aku tak sangka Kenapa? dia dah tukar kerja. Oh. Sebelum ni kan dia nak je touchman. Ejar tanah. Ajar tanah. Sesuai sangat dengan topik kita ini. Ejar tanah. Macam ejar tanah. Kena lah. Kena. Nampak ah. Nampak ada gaya, ada gaya. Ada gaya. So rumah yang kau jual tadi tu rumah subsale ke rumah memang rumah Oh, laju lah. Oh. Tak, sekarang ni macam lagi sangat nak masuk topik. Siapa topik kita hari ni? tak topik kita hari ni kita nak Nak bagi bagi tahu. jelaskan. Ha? Kita laju sangat. Laju sangat. Memang laju pun. Tapi Wah. takkan kita tanya Mamu je guys. Mal, kau dari mana Mal? Aku Aku senai. Tak nak buat sedih. Najis. Najis. Alah. Aku Ya Allah. Aku Alah bab. tak tahu. Aku tak ada mana pun. Tadi aku dah settle. Aku ada kerja sikit tadi. Lepas tu balik tengah ada nak shoot kan untuk week keempat kan. Week keempat kan. Week keempat, Kita week dah keempat. empat dah. Hmm. Oh, siap. Dia tak dia tak sihat. Dah sihat. Dah sihat. Itu orang tengok dah tak sihat kan. Nampak pengorbanan. Demi korang. Tak, actually tak ada siap tu pun. Tak Oh, siap ya. mana pun. Ya. Ha. Ya sebab baru Okay. seminggu kan. Hai, wajar. Tu. Tak, kau Yang dah aku terkejut. Ah. Dia kata dia ada kerja sikit tadi. itu aku Week pertama episod Menganggur. apa dia menganggur. itu Tak, yang aku kerja week keempat dah dapat kerja guys. Nah, nampak. So dengan apa korang punya support ni malah dapat kerja dah. Macam sama macam dia. Week pertama judgement. Week keempat macam dah tanda. Apa hujung rumah. So kita ni memang cepat-cepat tukar kerja lah. Nampak dia macam gitu. Mana tahu minggu depan maju bengkel lah. Dia tak tahu. Boleh. Menarik tu. So topik hari ni dah boleh start ke? Ke belum lagi? Kena relax. Dah. Boleh dah kita masukkan pembahasan kita. Sila. Dah boleh So topik hari ni kita orang nak bincang pasal, aku nak tanya pasal ni lah. Dia antara dua, rumah dulu atau kahwin dulu? Oh, patutlah kau cakap aku Benda. macam jual tanah hari ni. Sebab dua benda ni orang keliru. Dia orang tak tahu mana satu nak ambil kan. Betul. Dia kalau bagi aku pendapat kan. Rumah first house dulu lah kiranya kan. Yes, Rumah besar. pertama ataupun kahwin kan. Betul. Kalau bagi aku lah, sebab aku biasa anak yang soleh kan. Nampak. Aku ikut cakap mak aku lah. Berkat doa ibu dapat kerja dah sekarang. Alhamdulillah syukur. Mak aku cakap selagi kau tak ada rumah, itu kau jangan kahwin. Tapi mak-mak biasa memang akan cakap yang tu. Sebab apa? Kau kena faham tau. Diorang dah makan garam lagi daripada kita. So diorang dah tahu yang mana penting dulu dalam kehidupan ni sebelum Bawa kita. paket lah mak kau kan. Jap. Aku nak masuk tak? Garam kasarkan halus. Aku tak tanya.
Tahu tak? Makan garam ni. Aku macam sekampit tak habis lagi lah. Siapa? Selama 20 pet ni. Tak habis lagi. Wah, alhamdulillah. Sekampit tak habis lagi. Alah. Alah. Siut lah. Tapi tu lah. Mak aku cakap lagi aku tak kahwin. Lagi tak kahwin. Lagi aku tak ada rumah hari tu kau jangan kahwin. Kalau kau tak nak kahwin, kau tak payah beli rumah. Tak, maksudnya kan kau kena ada rumah dulu sebelum kau nak kahwin. Kalau kau tak nak kahwin, kau tak payah beli rumah. Lebih kurang aku boleh duduk rumah bapak aku lah. Anak sulung yang soleh kan. Jaga mak ayah sampai mati. Kalau tak nak kahwin. Betul lah soalan kau tadi kalau tak nak kahwin. Aku nak buat apa lagi? Betul. Ya. So, dah. Kahwin nombor 2 lah. Kahwin tu nombor 2. Kahwin tu pilihan. Rumah pun pilihan kat sebenarnya. Betul lah. Tapi kalau kat aku pun go for rumah dulu lah. Baru kahwin. Tapi benda ni berbalik pada rezeki kan. Kita tak tahu mana satu yang sampai dulu. Kalau rezeki kahwin tu sampai dulu, kita kahwin lah. Kalau rezeki rumah tu sampai dulu, rumah kan. Tapi kalau ikut yang betul-betul apa yang aku nak rumah dulu lah. Sebab kita as a lelaki, kita kena provide rumah. At least kita kena at least kita kena ada sediakan satu tempat berlindung untuk bakal future wife kita. Betul. Kita itu benda pertama as provider tu sebenarnya. Tempat tinggal tu. Tak kisah kalau kau kahwin dulu kau menyewa pun tak apa kan. At least kau tinggalkan satu tempat tinggal untuk kau punya wife. Tu bagi aku prinsip provider lah. Yang tapi tak boleh nak kata prinsip provider pun tu bare minimum actually lah. Dia bare minimum tu aku setuju sebenarnya. Dia tak kisah kau nak beli ataupun kau nak sewa. Tapi kalau bagi aku kan baik beli lah. Baik beli lah. Bukan baik beli macam orang lain cakap baik beli. Tapi rumah ni memang kau baik beli daripada sewa. Kau sewa boleh kira-kira balik tu sebenarnya. Kalau kau harga sewa dengan kau harga kau beli. Harga sewa kadang-kadang lagi murah sikit sangat daripada kau bayar beli. Faham tak? Pendapat aku untuk zaman sekarang ni harga rumah bukan murah. Dan kita tengah macam mana nak cakap, macam bagi aku bagi apa sana? Bagi nampak dia punya, dia macam slow sangat ni cepat sikit. Kau blank kan sebenarnya. Tapi pendapat kau rumah lu lah kahwin lu. Lama kewangan yang stabil dulu lah. Sebab kalau dia tak ada kewangan stabil, dia tak boleh beli rumah, tak boleh beli tak boleh kahwin. Tak boleh beli wife. Kalau tak beli, tak boleh kahwin lah. Tapi apa pun, aku setuju dengan kalau kau berkemampuan. Aku letak yang berkemampuan dulu lah. Contoh aku ada 1 juta, aku berkemampuan nak beli rumah, aku akan pergi beli rumah dulu. Lepas tu esok aku kahwin. Sebab aku 1 juta. Okay macam ni. Kalau kau tak mampu kau nak kahwin lah. Kahwin juga. Cuma aku kena beli rumah dulu. Sebab mak aku suruh beli rumah dulu. Anak soleh guys. Tapi kalau ikutkan mak itu semua masuk beli rumah dulu. Sebab macam aku cakap tadi. Sebab kita lelaki. Betul. Mak kau pun tak habis kampik lagi. Kau yakin mak aku tak habis kampik lagi? So dengan tapi macam mana lah. Okay, macam kita tahu, kau tahu lah, korang mesti nak beli rumah mesti hari sini kan. Sebab dekat dengan family lah. Ke tak? Bagi aku nak jauh ni. Tapi aku lagi selesa duduk dari sini daripada jauh-jauh. Asal kau nak duduk jauh? Aku tak nak duduk jauh. Oh, kau tak nak duduk jauh, kau nak duduk dekat lah. Aku nak duduk dekat area sini. Kiranya aku tak nak keluar pada area Selangor. Faham? Kalau Selangor tu kat Kelang? Tak nak. Kelang tu jauh. Jauh tu. Dia tak boleh bagi tahu kita duduk mana. Tak ada orang.
Kau nak tak kau ya aku Sibuk lah nak tahu sibuk duduk nak mana. tahu Faham. susah lah. Nak tahu datang. Tapi lepak sikit kau video bersama lah single. kau nak area sini lah. Dari sini lah. Dia sebenarnya benda tu tak ada isu pun kalau untuk aku lah. Sebab macam mana pun aku tahu aku kena balik rumah mak aku juga. Betul. Ha. Nak tak nak pun kena balik Kena juga. balik juga. Sekali. Mm-mm. Even dah kahwin pun kau akan kena balik juga. Mm-mm. Itu memang kan. Tapi aku tanya sebab ni lah. Sebab apa Sebab tu? kita nak beli rumah harga mahal tau Hmm. sekarang. Ya, aku tahu kita memang dah dilahirkan dengan kita dah terbiasa duduk dengan landed, house landed. Betul tak? Betul. Betul kan? So aku rumah landed area kita lah. Area kita Selangor semua busuk-busuk dah, tak silap aku Dekat juta. 600 ke atas ke 700 ke atas dah lah. 800 pun ada. 1J pun ada. Lagi-lagi lah dekat-dekat dengan area kita lah. So possible ke untuk kau beli, kau rasa? Benda ni kalau kau beryakinan tinggi dan kau usaha, kau boleh dapat. Possible lah. Kalau tidak pun macam bagi aku Korang akan memilih okay, sebabkan macam mahal sangat, okay, maybe we can go for apartment, condo untuk first house. Kalau bagi aku tak tu. Kalau aku memang direct Terus beli ni lah. landed. Sebab aku tak berminat tu. Sebab jenis-jenis kita kan jenis-jenis yang motorsport punya jiwa kan. Jenis yang buka-buka pintu kena nampak semua benda apa ada kat depan rumah kau. Okay, contoh aku dah senang lah. Aku boleh ambil apartment lah. Wah kau sedap je nak jadi pasal pula. Kau sedap-sedap. So aku rasa aku dah boleh ambil apartment lah. Korang dua ambil landed, nanti apa-apa aku pergi rumah korang lah. Kami kondo lah. Apartment condo. Dia bukan sebab apa, sebab dah dibesarkan dalam rumah landed. Tapi aku pernah je, family aku pernah je duduk rumah atas. Cuma kita tahu struggle di sana. Kau nak kena buang sampah. Nak buang sampah bukannya dekat-dekat alam. Betul. Kau nak berjalan. Kau dekat dengan lift. Nampak lagi. Yelah, but still kau kena keluar rumah. Ya. Sekarang kalau nak buang sampah, depan rumah je. Yeah. Keluar juga lah rumah. Kalau rumah landed cuma depan rumah je. Dekat lah. Dekat lah. Dia Tak tempat kau menyusahkan. sendiri lah. Bukan nak cakap yang aku tak bersyukur. Syukur je dengan apa aku ada sekarang. Cuma kalau ada kelebihan duit lebih lah kata, berkemampuan. Faham. Belilah rumah landed. Korang prefer landed. Actually aku prefer landed gak. Sebab aku dah biasakan dengan aku akan go landed. full landed. Cuma tu lah, kalau aku tak possible untuk beli apa landed, mungkin aku akan go for condo dulu. Condo atau apartment lah. Contoh kan, kalau kondo tu harga dia tally sikit dengan landed kan, lebih kurang. Contoh masa akan datang nanti harga diorang dua tu lebih kurang sama. Cuma contoh macam landed tu ada lebih sikit ke kurang sikit pada kondo kan. Kau prefer yang mana satu? Okay, first aku nak tahu gak landed tu dekat mana. Kalau landed tu betul-betul bersekitaran dengan tempat aku, mungkin aku boleh, kalau setakat lebih sikit, maybe aku boleh go for landed. Tapi kalau macam tu, mungkin aku akan kahwin dulu. And then aku akan letak nama aku dan nama wife aku supaya lebih mudah. Faham. Oh, dekat sini kita nampak Mamo green flag guys. Betul guys. Ya, tapi nak tunggu rumah tu siap, kau kena ada rumah agak dulu. Betul. So maybe time tu akan sewa dulu lah. Cerita dulu. Wow, dulu bila? Dulu. Tak lah. Just tak gelak man. Bodoh lah. Dan dia cerita apa tadi? Aku cakap. Mana aku tahu kau tak cerita lagi gitu kan. Dia cerita dia macam ni lah. Simple. Apa yang Mama maksudkan, yang apa aku faham. Kahwin dulu, sewa rumah, build life together, sama-sama naik, baru beli rumah. Sama naik. Itu based on apa yang Mal punya question tadi lah. Macam Mal cakap tadi, dua-dua sama. harga tu lebih kurang ataupun maybe lebih daripada 100,000, lebih sikit daripada 100,000 ke apa ke. Kalau rumah kalau kita combine dua nama actually, dan lagi kalau dua-dua bekerja,
lebih mudah untuk kita apply loan. Biasa dia kata Ah. jahatan lah. Itulah aku pun nak cakap benda yang sama juga. Korang kalau nak beli rumah, berminat nak cari rumah, tak kisahlah semi-D ke terrace house ke kondo, apartment, Macam kau bodoh. boleh cari mamu untuk makluman lebih lanjut. Kan? So Tak. kita Tak, sebab aku kan ada experience. nampak experience ada 20 tahun. 20 tahun aku hidup, 20 tahun aku jadi Oh, ahli umur tanah. 20 ke? Tak ah. Oh, kita kan dua. Oh, Kita kan Sikit lagi dua- Mo. sampai 20-an. Mo, sikit lagi Mo. Sikit lagi tu. Ah. Sikit lagi. Eh, Right. kita kan tak apa, aku yang edit. Aku tak buat. tidak. So Tai betul lah. Dah, aku rasa kan patut tadi aku balik rumah terus tau. Aku tak payah datang di sini. Oh. aku tak ada gelak dah. Sekejap. Ayah. Pasal aku banyak makan limau ni. Untuk episod kali ni banyak batuk sikit. banyak batuk, banyak gelak. Tak ada kena-mengena dengan Yang hidup yang hidup atau yang mati. Okay. Tapi sebenarnya apa aku nak cakap kat sini, dia tak kisah pun sebenarnya kita nak kahwin dan ada rumah atau tak. Betul. Tapi seelok-eloknya ada rumah lah. Kau laki kan? Of course lah. Kau laki kan? Ya. So kita Jadi kena provide, jalankan tanggungjawab kita untuk provide rumah. So Korang pun dia- yang laki tengok dalam okay, aku tak salah kan kalau korang punya contoh your future wife dah ada rumah dan korang tinggal rumah, tak salah. Tapi beli lah. kalau boleh korang lah yang sediakan. Korang laki doh, jangan jadi jantan sial bangang. Tak, kadang-kadang kan okay lah. Ini aku macam side pada perempuan sikit lah. Lelaki yang hidup semua dengan duit perempuan. ni masalah ni. Ni aku nak marah ni. Kau ada duit tak ada duit? Habis si putih dah marah, aku tak nak cakap apa. Kau kena jadi camamu. Kau tak ada duit, jual rumah. Bukan. Okay. Tak. Okay, mungkin kalau perempuan tu dah provide kan rumah ke apa ke, korang janganlah jadi biawak hidup yang duduk Betul. rumah. Duduk Pergilah saja. keluar, at least carilah duit. Ni Betul sebenarnya lah. masalah agak tu. Sebab rata-rata mungkin kita tak tahu kan, yang perempuan jadi provider. Ada sebenarnya. Ada, Benda dia tu mesti ada memang punya. berlaku tapi tak ramai. Maksudnya Tak ramai yang berlaku benda tu. Yang kita nampak. Ataupun- kita tahu atau kita tak tahu lah kan. Tak ramai yang expose benda tu. Ya, cuma itulah, pada lelaki pun jangan jadi bodoh sangat kan. Come on lah. So, that's all. Yang tadi tu kalau kahwin dulu pun okey je sebenarnya. Dia bagi aku macam ni lah, nak nampak macam lebih mudah sikit. Contoh kau nak kahwin, tak perlu pun buat grand-grand. Cukup mampu, bukan cukup mampu, cukup yang mana mampu lah. Sekadar Ikhlas hati. orang kata Majlis tu kita tak semestinya bersederhana. betul. So duit yang lebih tu mungkin boleh pergi beli rumah. Betul. Kena ingat, duit lepas kahwin lagi banyak nak pakai, bukan waktu Betul. kita kahwin. Betul. Kau nak beli Lepas kahwin tu lagi banyak. selepas kahwin tu lagi penting. Sebab sekarang ni apa aku rasa yang akan jadi isu antara rumah atau kahwin dulu, sebab dua-dua nak grand. Rumah nak besar, kahwin nak gempak. So kau kahwin tu duit kau, bukan duit orang. Betul. Beli rumah pun duit kau. Yang datang tu kau ingat dia kisah ke? Kau dah hidup nak lepas tu. tengok, nak tengok nak makan free tu je lah. Nampak? End up takkan kau yang nak tanggung. End up memang kau akan tanggung semua benda tu. Diorang mana kisah kau lepas tu apa, nak makan tak makan kan. Dah tahu kau dah kahwin. Dah itu je. Dan tolong, nak kahwin jangan sampai buat loan bank Ya betul. Ni kita kena tekankan sikit lah. Tolong lah. Jangan buat personal loan. Ya, Jangan ambil personal demi untuk kahwin. Demi kahwin. Tolonglah, merayu sangat. Duit tu Faham. banyak lagi nak pakai tau. Bukan time kahwin tu je korang nak pakai. Lagi elok korang buat loan tu untuk korang apply rumah. Je tu. Daripada Lagi korang nak berbala kahwin. je.
Dia Kau dah boleh- buat personal loan, kau nak apply loan lagi. Hmm. Apa? Susah kau nak lulus kalau macam itu. Kalau memang susah ha. Tapi Hudos yang jenis nak beli rumah cash, ya itu aku tak nak cakap apa kan. Tu Itu kurang memang kau layak nak apa ni, nak Ya. maksudnya kau punya financial must stable lah, boleh beli rumah cash. Tapi kau tahu ada sesetengah prinsip orang, actually ni aku tahu Gen Z lah. Je. Ya. Diorang tak nak beli rumah melalui loan. Cash. Dia nak Dia beli nak cash. cash. Sebab Power je. nak tahu sebab apa? Okay, kita dalam Islam ada konsep riba. Oh. Apply apa-apa loan bank adalah riba. Betul. Tapi okey lah, ini kalau daripada segi pendapat aku, memanglah betul ada riba tu. Cuma bagi aku rumah ni adalah satu keperluan. Mhm. So nak tak nak, memang kau kena tinggal dekat rumah. Bukan apa, samalah. Okey, dah tu kalau kau duduk rumah sewa, memang kau keluar duit kau dan bayar sewa. Mhm. Cuma kau kena ingat, kau membantu orang tu, tak membantu diri kau. tak membantu diri kau untuk mendapatkan satu. Okay, rumah kau duduk is not asset. Mhm. Tu bukan asset. Betul. Setuju? Benda yang kau pakai, benda tu bukan asset. Benda tu adalah apa nama dia? Liability. Liability. So memang kau tak datangkan benda tu sebagai asset, tapi at least kau dah ada satu tempat yang kau secure untuk sampai bila-bila lah, senang cerita. Bila-bila yang kau boleh duduk. Which is kalau kau dah tak kerja nanti pun, kau dah pencen ke, kau dah Kau boleh apa, duduk juga. as long as rumah tu dah bayar, kau boleh duduk. So kau dah ada satu tempat yang kau selesa. Tu. Dengar tu. Tak faham je, tak tahu cakap apa. Detail lah ni. Itulah dia. So tapi kalau korang still nak berpergi dengan konsep korang dengan riba tu, apa lah, itu Go aku on tak boleh nak halang lah kan. Korang punya kan. Mindset masing-masing lah. Itu tapi pada prinsip aku, baik aku duduk dan beli rumah daripada aku menyewa. Sebab menyewa sangatlah membantu orang yang punya rumah. Untuk tuan rumah. Ya, kadang-kadang sewa harga sama tau dengan Bayar monthly lah. gila tu. Ya, kau dulu waktu kau ni, kau ada pengalaman menyewa mana? Yang mana tu? Waktu kau kerja dulu lah, Betul? kau ada pengalaman menyewa kan? Betul? Boleh aku tahu rumah tu sebulan berapa? Berapa? Memang aku masuk ni. Sebab dekat sini aku dengan Mal tak pernah menyewa. So kau yang Kau yang pernah ada ada pengalaman. pengalaman menyewa. So aku nak tahu, memang kau duduk dalam berapa? 8 orang Kita sewa rumah, kita editor kan. Sorry. Dia dalam around 1,000 plus lah. Nak tahu 1,000 berapa? Plus lah. Oh, berapa nak tahu ke? Sebab Total price aku tu. boleh- Dia simple je lah. Kalau kita nak ambil dari segi harga sewa rumah ni, dia dalam 1,600, 1,800. 2008. Yes. Okay, 1,300, 1,600 tu lah. 1,600 Hmm. tak silap aku lah. Untuk kau buat loan, tak silap loan aku tak ingat max boleh pergi berapa. Tapi max daripada usia kita lah, basically 20s lah, 20s. Tak tahu umur berapa? Ted. 20s lah, Okay. 20s ke atas. Kita memang kita Gen Z. Kita Gen Z Kita juga. kan Sama 20 tit. Ted. Kita pun 20s ke atas juga. Okay, balik untuk kalau kita ni, kita boleh buat max punya tahun untuk loan. Bulanan dia actually lebih kurang je 1,600, 1,800. Betul. Kalau contoh kau ambil apartment ataupun kondo, perempuan sekali dengan maintenance apa semua, dalam 2,000 je maintenance fee. Betul. Tolak kau janganlah cakap kau jangan cakap aku rumah sewa tak payah bayar bil api, bil elektrik, bil api dengan bil air. Betul. Mesin aku sepak otak kau. Bodoh.
kau kena bayar agak benda tu. So sama tak dengan kalau kau beli rumah, maintenance fee kau tak kena bayar. So 2,000 kalau ni pumpam lah. Ini based on experience aku ada, apa yang aku tahu kan, dalam 2,000 kau dah boleh beli rumah monthly, bayar monthly. Itulah aku. Apa yang aku nampak sekarang ni, orang, aku berbalik pada yang awal tadi. Aku kira apa panggil? Apa dia? Kita rewind dan Back to the topic lah. Back to the topic lah. topik rumah juga, pasal rumah juga, yang pasal rumah teres atau rumah atas, kondo, apartmen apa semua ni kan. Aku pernah nampak yang orang beli kondo nak ke arah lifestyle. Maksudnya dekat kondo kita ada gym, kita ada apa lagi, swimming pool apa semua, sauna, apa lagi yang kira ada certain kondo yang ada games punya room. nampak. Ada games punya room tu ada carom, ada pool apa? Snooker kan. So ada setengah tempat ada. Yes, setengah tempat dia. So apa aku nampak, kalau kita nak pergi ke arah lifestyle, harga kondo pun sebenarnya Not juga. mahal. Lebih kurangnya. Aku apa aku nampak sekarang, rumah 600-700 ribu ada. Rumah bawah. Cuma bukan di kawasan kita lah. Jauh sikit. Jauh sikit. Dan sanggup ke nak jauh-jauh? Aku boleh cakap dalam Selangor susah nak dapat tu. Dia kalau dah starting 700 lebih tu. apa yang aku nampak 700 yang aku tahu dekat area Negeri Sembilan pun dah starting 600 sekarang. Dia Kat nilai tak silap aku. 5 5 lebih. So gerbuk-gerbak berapa plus minus loan apa semua, maybe like 6 kot. Itu pun hutang berapa tahun? Hutang berapa tahun? Aku tak ingat rumah berapa tahun. 30 30 lebih. Bukan 40. Boleh pergi kot, tapi yang tu tak pasti. Tapi aku tahu 30 lebih. Aku Kita just ambil yang kita tahu je 30 lebih. Dan rumah, kalau kau beli kan, ada orang cakap kalau beli rumah kita boleh buat sewa kan. Tapi aku nak tanya korang, sebelum kau beli rumah, kau tahu tak tempat tu orang memang nak menyewa ataupun tak? Strategik lah. Strategik ke tak? Kawasan. Nampak tak? Sebab dia jangan kau beli rumah bodoh-bodoh macam tempat tu harga dia tak ada mahal sangat, dapat rumah landed, kau pun tibai beli. Aku bukan nak cakap apa, kadang-kadang kita ambil mudah benda ni. Kau nak beli rumah, kau nak hutang lama. Aku bukan nak cakap yang macam aku tak support orang untuk nak beli rumah. Kalau ada kemampuan, yes, go for it. Kalau tak ada kemampuan, macam Mamu cakap tadi, sewa dulu. Betul. Tak salah pun nak menyewa, sebab kita boleh slow. Kita punya pace, kalau slow, kita slow. Jangan ikut orang. Orang tu kalau dia laju, lantak dia. Biarkan dia. Sebab kau tak tahu yang dia nak hadap selama 30 tahun lebih tu, berapa ribu dia nak bayar kan. Macam mana dia nak hadapi benda tu. Tempat sangat penting untuk korang cari tempat yang strategik. Sebab aku pernah dengar cerita yang orang beli tempat dia strategik tempat dia ada universiti, kira banyak student apa semua kan, untuk menyewa lah. Dia memang plan dia nak menyewa semua. Harga rumah dia around 800 plus. Dan rumah atas boleh tahan. Tak nak mention rumah apa, type of apa, rumah atas lah, bukan landed dan total loan dia apa semua, campur lawyer semua ni, memang 1 million. Bapak mahal. So dia dah beli rumah ni, sales rumah tu apa panggil, sales advisor cakap memang tempat ni strategik apa semua. Yelah, dia nak jual rumah, mesti ada memang pompang. Betul. Lainlah kalau mamu yang jual. Jangan tertipu gak kan sales advisor. Kadang-kadang kau tahu diorang kata apa? Tak apa kalau nak menyewa tempat ni, tak apa, senang, orang memang tempat dia mau suka nak menyewa. Jangan tertipu dengan benda tu. Dan cerita tak bagi. Kau tahu end up dia apa jadi? Selama setahun dia bayar rumah tu, tak ada siapa masuk. Gila. Pisang tu. Kau rasa macam mana? Kau ada benda lain ni, komitmen lain kau nak kena bayar. Rumah tu kau tak duduk, memang kau plan untuk nak
sewa. kan. So kau rasa yang orang cakap, alah beli rumah boleh buat orang sewa. Kau nak dengar cakap orang tu. Jangan jadi bodoh. Okay, aku cakap sini jangan jadi bodoh, belajar. Rumah nak beli, cek dulu tanah dia tanah apa. Jangan main tarap, main bedal kan nak beli rumah tu. Ini buat rumah kan tanah daripada mana-mana tak. Jadi kan tiba-tiba rumah banyak problem, mendap apa semua. Lepas tu jadi kan salahkan dia boleh salahkan macam-macam lah kan. Salah side sana lah, side sini lah. Buang masa. Itu time kau nak menyesal pun tak boleh. Bayar bulan lah. Duit kau once kau dah sign agreement, duit kau kena bayar. Keluar tak keluar. Dia bank tak kisah kau ada duit ke tak ada duit. Kau nak mati ke apa, kau kena bayar. Bank pun tak kisah. Kau nak duduk tak nak duduk, nak buat apa kat rumah Betul. pun, bank tak kisah. Betul. Yang penting kau bayar. So tadi sorry, tadi Mama kau nak cakap apa tadi pasal tempat strategik tu? Aku dengar macam kau nak cakap something. Tak ada lah. Kan macam kau cakap pasal menyewa lah. Nak sewa ke orang kan. Macam cakap jangan salah dengan mulut manis sales advisor. Yang sales advisor cakap tempat dia akan ada orang sewa apa semua. Janganlah tertipu dengan benda tu. Sebab ramai sebenarnya yang terkena benda ni. Lepas tu aku betul balik lah pasal yang menyewa. Betul lah. Kalau perkahwin nak menyewa boleh. Tapi tolong janganlah ambil masa lama sangat. Kalau dah 10 tahun kahwin kau mesti nak menyewa. Susah. Beragak lah. Sewa boleh tapi pastikan kau ada duit saving untuk kau beli rumah. Kau jangan setakat macam kahwin lepas tu sewa dulu. Lepas tu baru nak kumpul duit. Jangan. Kau kena sebelum kahwin tu kau dah ada kumpul duit untuk kau beli rumah. At the same time tu kau boleh bagi. Asalkan duit saving rumah tu still berjalan lagi. Betul. Kalau tidak takkan 10-20 tahun kau nak menyewa. Siut kepala otak. Sewa ni pun sebenarnya aku nak cakap yang kau kena ada planning lah. Macam cakap tadi lah. Maksudnya tak perlu nak kena sampai lama-lama kau nak sewa. Tapi sebenarnya ada tau orang yang sewa memang sampai 20 tahun 30 tahun dan bila tanya kita orang okay je. Betul. Rugi sebenarnya. Dia tak dapat apa pun. Dia dapat duduk je. Duduk rumah dia tak boleh nak buat apa. Dia tengoklah mungkin ada game dia yang memang dia beli tu. Dia target nak sewa. Mungkin tak tahu lah. Lain orang kan. Macam-macam orang. Betul. Betul lah dia guys. So next. Aku nak tanya korang. Okay, rumah kita dah settle. Rumah atau kahwin, jawapan kita orang rumah. Mungkin ada yang tak bersetuju dalam ni, yang macam komen. yang macam korang boleh sembang nak beli rumah apa dulu semua kan. Tanta cakap je lebih, bukan beli pun. Itu pendapat kita orang. Kan dah cakap tadi, dia berbalik pada rezeki guys. InsyaAllah ada Mana yang rezeki sampai ada. dulu. Betul. Apa dengki sangat babi? Sabar. Awal lagi nak barat. So topik rumah atau kahwin kita dah settle kat sini. Aku nak borak pasal fashion tu. Fashion. Fashion Sebab hari ni bila Mamu dress up macam abang ejen hartanah. So fashion tu. Fashion. Tak, sebenarnya kalau kau nak borak fashion, aku pun tak reti. Tapi aku nak tanya korang. Itu apa pasal? Kalau apa impression korang terhadap orang yang suka dress up? Adakah korang akan tengok diorang atas bawah yang macam smart gak dia ni? Ataupun macam baju dia ni macam buruk ke? Korang mesti akan judge orang tu kan? Korang ataupun macam mana? Cuba korang share sikit macam kalau aku cerita part aku sebab tadi nampak dia macam nak ala kita dulu sebab tak, sebelum korang tanda sebelum ni abang aku cakap aku punya side dulu lah. Aku ceritakan lah sikit, okay? Untuk aku punya first impression, bagi aku dress up ni sebenarnya penting. Sebab dia nampak kita punya apa orang kata penampilan diri yang kemas tak kemas, confident kita apa semua. Cuma aku apa yang aku nampak, aku macam nak cakap
Lost. Dia macam mudah sangat lah sana dia sekarang. Aku tak tahu lah kenapa dia kerja stres sangat dia apa kan. Tapi dia senang sangat lost. Padahal dia dah tahu ada nak cakap apa, tiba-tiba lost. Tak adalah, dia macam ni, dia macam ni. Aku tengok orang, contoh kan, aku tengok Mal, okay. Contoh Mal hari ni pakai t-shirt, seluar jeans. Aku akan judge dia ni, oh budak ni jenis dia mesti apa ni, budak-budak macam biasa-biasa je dress up. Contoh kalau aku lah kan. Contoh kalau macam Mamu macam tadilah kita cakap ejen hartanah apa semua kan. Tapi sebenarnya ada je orang yang memang dia tak reti style, dia tak reti dress up. Tapi sebenarnya dia punya apa, dia punya kira career dia, kerjaya dia seorang yang memang power. Dia seorang CEO ke something. Dan sebenarnya aku dah jumpa ramai rata-rata orang-orang yang kira dia berduit, something lah. dia something lah, dia somebody lah kan. Dress up dia simple tu. Aku tak tahulah diorang ni memang dah tak ada masa untuk dress up ke, ataupun diorang malas fikir. Macam apa yang baju ada, pakai terus kan. Dan tak cakap juga yang dress up lebih-lebih ni biasa-biasa je ke, tak juga. Itu bagi aku, aku appreciate dengan apa yang dia buat. Aku respect dia. Sebab aku sebenarnya aku bukan seorang yang macam tengok sangat orang punya apa orang kata dress up, tapi suka macam ambil inspirasi. Dia macam, oh smart lah dia ni kalau pakai macam tu, aku nak try juga macam tu. Sebab aku pun tak erti dress up. So Syed Mal, itu aku punya pandangan lah, yang aku pernah hadap. Dari side aku kalau aku pandang orang tu dia dress up, judging ni memang akan ada judging, walaupun aku tak nak dress up sangat pun. Dia ikut atau orang enggak. Kadang tu dia dress up sebab dia suka benda tu. Dia macam dia tengok, dia beli, dia nak try. Dia tengok, dia beli, dia nak try. Jenis yang banyak duit sikit lah. Lepas tu ada orang pula jenis yang dress up dia simple. Dia pakai t-shirt jeans dah keluar, simple. Ni seluar pendek, t-shirt, kasut dah keluar. Macam tu. So ada orang juga jenis yang tak boleh. Penampilan diri is the keyword of jati diri macam tu. So dia, kalau orang yang macam tu, dia akan lebihkan pada pemakaian dia. Dia akan macam nak tonjolkan diri dia kat luar. Contoh lah. Okay, contoh aku bagi, kalau kau nak pergi jumpa klien ke apa, kau takkan kau nak pakai t-shirt bodoh lah pergi jumpa klien. Kau mesti kena ada dress up satu khas untuk kau jumpa klien. Yes, betul. Lepas tu kalau kau nak pergi dinner, kau nak pakai kemeja bodoh, flat bodoh pergi kan, slabback dia pergi mesti ada satu dress up untuk kau pergi something. So dress up ni dia evergreen sebenarnya, dia ikut pada orang tu. Ada orang dia malas fikir, dia macam lah tak aku pakai apa kau orang tengok pun. Sedangkan dia orang lain sebenarnya tengok apa dia pakai apa semua. Betul. Aku selalu rasa macam nak cakap lah, aku nak cakap orang tengok aku, tapi sekarang orang tengok kita tu. Ya. Kita buat video. Oh ya, sebab kita buat video lah. Tapi sebenarnya dia end up kan, aku akan cakap apa, nantak korang lah. Macam mampus lah. Tapi aku fikir jugalah kadang macam aku kena apa lagi? Kena dress up sikit. Kena dress up sikit lah. Sebab kalau macam lama sangat kan, kau macam pakai benda tu je kan, kau tak ada dia rasa jadi macam boring, boring ke? Dia jadi boring lah. Sebab balik-balik itu lah. Dia cakap dia ikut pada orang tu. Kadang dia memang betul-betul nak personalizekan diri dia. Dia nak ada satu figure yang orang tengok tu, dia ni macam ni. Bila jumpa, dia ni mesti macam ni, pakai macam ni, kemas, cantik. Okay. Ikut pada pemandangan orang, ikut pada diri sendiri lah, senang cerita. Number one is confident. Yes. Kau cakap kat sini lah, number one is confident. Jangan terasa dengan kalau okay, kau dah habis kau? Dah. Okay.
Kalau kat aku macam mana cakap judge tu mesti judge lah weh. Cuma Dia always ada. cuma aku biasa macam kalau biasa aku tengok orang tu, aku tengok macam benda tu kan contoh kita tengok kan. Sekali imbas lah. Aku kalau dia punya style aku macam style sial. Macam style sial. Kadang-kadang biasa kita terpandang sebab style lah. Macam style sial lah. Dia macam tu lah. Sebab dia menarik di mata. Dia macam benda tu macam jadi satu tarikan. Apa attractive. Dia figure someone tu. Figure diri kau, macam mana kau nak tonjolkan diri kau. Dia kau tak nak bagi orang attract dekat kau pun sebenarnya. Cuma kau nak ada confident diri, kau kena ada satu figure diri sendiri. Betul. Untuk kau dress up. Macam aku personally aku kalau aku rasa aku pakai t-shirt, aku rasa aku sangatlah biasa. Sama je, aku masih macam tu kadang. Tapi ini kan jenis kemeja jalan. Not kemeja jalan lah, kemeja yang berstyle. Dia bukan kemeja formal. Okay. So kalau aku nak berjalan sendiri, aku pun untuk keluar aku rasa macam aku ada confidence sikit. Ini adalah baju antara baju yang aku rasa confident. So kalau kau bayar aku macam t-shirt ke apa kan, aku macam kau bagi t-shirt tu t-shirt mahal sekali pun kan. Kadang aku rasa macam biasa. Aku rasa macam confident aku jadi rendah. So benda balik pada macam Mal cakap tadi, kadang-kadang benda tu yang mendatangkan confidence kat orang. Betul. Benda tu betul lah. Dan dulu kalau kau sendiri tahu aku mana reti benda-benda ni. Dah lah mana reti, aku mana jaga pun. Selepas aku kau tak tahu otak kau. Alamak, salah Allah. Lepas aku ni lah, lepas aku rapat dengan dua ketul ni kot. Setiap kali keluar dua orang baju tak nak kalah weh. Biasa je empat t-shirt. Biasa je. Jean je. Kan kita memang t-shirt jeans. Dia biasa tapi dia style lah. Dia nak kata dia macam dia nak kata alah babi lah serabut otak aku. QR apa? Jagi nak QR apa? QR. Kita tepi. Family editing juga. Alamak. Nanti kita bincang tepi Mal. Kau takkan ni takkan tak nak huduh QR kau. Babi dia keras tu. Episod lepas dia panggil aku rempit tu. Lepas tu tiba-tiba minggu ni dia kata aku style lah. Nampak. Okey, tak boleh macam ni. Tapi yelah, kau daripada penganggur rempit pasal dah kerja kan ada perubahan. Tu. So tiba-tiba lalas style style lu. Tapi sebenarnya aku Sekejap bagilah aku habis. Lu kan abang dah lupa kat mana. Cheese lah. Tak, aku saja memang sengaja pun nak bagi Mamu lupa kejap. Nak cut. Pasal aku akan tala kat dia balik tau. Okay. Mamu memang aku kenal sekarang dia dah banyak perubahan. Dia dah dress up baik, cantik bagi akulah. Dia ada aura dia sekarang ni. Lepas tu tak tahulah sejak dia kerja dengan Hartanah ni ke apa. Tapi Mamu waktu belajar lain, sekarang lain. Dan aku nampak benda tu bagi aku satu perubahan yang besar dan drastik juga. Aku respect kat dia. Dia mampu. Bukan semua orang mampu nak take that as macam mana dia macam challenge diri dia untuk nak ni ke. Tengok dia berani pakai baju colour pink. First episode first. Alah berapa tahun dah? Aku malah nak bagi tahu tahun bilion. Janganlah. Tahun-tahun waktu aku combo. Okay, combo. Budak kelas aku yang dulu kan dah macam terkejut dengan sebab perubahan aku. Sebab kau combo aku tak ada. Betul kau tak ada. Kena check balik. Mesti aku ludah kau. Itu gambar ni. Tak ada. Adalah terlambat jalan jam. Oh, semua white. Okay, aku ingat. Okay, White white. Where? Ada satu gambar tu aku ingat.
Ada. White black. Satu kita pergi makan dekat area Melaka dekat dekat tempat-tempat. dekat area Melaka lah. Kan dia tahu aku belajar Melaka. Oh, betul juga. Dulu lah. Sekarang kau nak tahu butuh. So macam tu. Okay, So confident dress up untuk confidence tu adalah satu benda lah. Ada satu Aku nak benda tanya lah. dari mana kau belajar dress up tu? Dua kata lah. Okay lah, kalau nak cakap macam aku jujur aku cakap aku tak pandai dress up. Tapi aku start nak try baju apa semua ni kan waktu sekolah. Tak tahu mal perasan ke tak. Sebab Macam jenis baju ada yang belang-belang biru aku ingat lagi. Baju belang-belang biru putih tu. Yang tu kalau kau nak tahu itu Style Korean sikit tu. Kau masukkan kat dalam. alamak. Yang tu sebenarnya tempah. Dia Pada kain lembut ke? Kain lembut ke? dia maksudnya dia Aku tak nak nampak macam tu. Dia dah tak pakai lah. dah tak pakai dah. Dia yang Ada tu ke? ada. Dia memang tempah dan dia bukan yang kita beli dekat Dia biasa kedai butik ke apa. So lepas tu aku jangan tanya aku macam mana aku boleh nak tempah semua tu. Pasal aku pernah aku cakap dengan korang, aku rasa macam aku bodoh Waktu ni macam nak raya. Lepas tu abang pergi teman aku pre-order baju t-shirt bodoh ke. Tapi T-shirt dekat Jangan sebut. Dan aku ambil dengan mal. Tak, dia sebenarnya macam bodoh doh yang tu. Okay, relax. Relax. Tadi kita dah naik motor 3 orang motor tu jugalah yang Okay, dia macam ni. Okay, aku berbalik tadi waktu sekolah aku memang suka try new things. Sebab aku rasa waktu remaja kita memang nak macam ada rasa yang macam kita nak style. Okay, aku cakap dengan korang time korang sekolah rendah, kau potong rambut apa? Budak sekolah, betul tak? Tak. Kau janganlah borak time darjah 1 kau dah buat fade apa semua lancau. Dari sekolah rendah ke? Yang memang darjah 1, darjah 2, darjah 3. Oh tu tak. Tu memang Yelah, sekolah. kiranya kau dah start buat style rambut nak apa, kira Style nak sikit. style sikit tu mesti darjah 5, darjah 6 kan. Tingkatan Tingkatan 3. Still masuk sekolah menengah lah. Masuk kira sekolah rendah, majoriti orang tak reti nak style lagi. Dan kita pun tak ambil kisah. Kita banyak main tu time sekolah rendah. Kan? So apa yang aku waktu tu aku tak fikir sangat. Tapi waktu aku darjah 5, darjah 6, aku tengok setiap budak-budak yang kira sekolah menengah atau remaja di zaman itu, dia sebenarnya paling dekat abang aku Abang-abang aku waktu tu dah macam-macam style lah. Dorang pakai bangle lah, macam style yang zaman dulu hip hop, punk semua tu kan. Macam-macam tu ada style. And so waktu tu aku rasa macam style juga macam ni kan. Aku tengok kita observe waktu tu. So start form 1, form 2 aku nak try benda tu. Aku waktu dulu, kalau korang tahu zaman skinny jeans, waktu tu kita dah masuk sekolah menengah kot. Sekolah menengah. Waktu tu aku tak minat. Orang pakai skinny jeans tapi aku tak minat. Aku dah start nak pakai macam baggy. Loose fit tu. Sebab aku rasa dia sebenarnya lebih pada hip hop lah. Yang jenis besar-besar kan. Tak tahu nak cakap hip hop ke tak. Macam mana? Baggy lah sana je. Baggy lah. Memang aku ni lah shortcut. memang aku dah fikir waktu tu, aku tak tahu asal aku nak pakai macam tu semua. Lepas tu dia slow. Time paling aku rasa kemuncak form 3, form 4. Itu baju semua aku nak sauk, aku nak bedal. Aku tak tengok harga dah. Kalau kau minat kan, kau sauk je. Betul. Itu sampai satu tahap tu aku cakap dengan korang, baju bapak aku bedal, baju arwah atuk aku bedal kan. Yang penting style. Dia style ni sebenarnya bukan kira pada harga baju tu. Dia atas diri kau. Kau reti style, memang kena dengan kau, jalan. Betul. Style lah jadi dia. So after dah sekolah menengah apa semua tu, dia ada orang kata relapse macam dah macam malas. Relapse kau kembali balik.
kembali balik kan zaman Kau keadaan tu. teringat balik ke belakang lah. Bukan, ni maksudnya aku dah macam malas nak kisah. Apa panggil lah. Sorry, aku lost. Apa Si nak cakap apa? Macam aku dah malas. Aku macam dah tak ambil kisah. dah tak ambil kisah Kita lah. nak ambil pot lah. Dah tak ambil pot dah rasanya. Start nak macam nak pergi Nak ke masuk. zaman belajar. Hmm. Maksudnya after sekolah menengah lah. After habis sekolah. Aku dah macam aku dah try dah semua benda tu. Aku dah malas kan. So aku start apa? Aku macam t-shirt, jersey, apa nama tu? Tracksuit, jeans, seluar Lagu. cargo sebab belajar. Macam tu je lah. Maksudnya aku memang itu je. Sampai satu tahap aku tengok time tu pula, time belajar, aku cakap dengan orang time belajar, siapa je tak nak style. Semua tak nak kalah. Lepas tu aku cakap dengan orang, aku langsung tak ada rasa macam nak jealous ke nak apa. Sebab aku dah pernah try satu lagi aku rasa macam ni zaman dia orang pun nak rasa okey lah. Tapi sampai satu tahap aku macam aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku Mana geram. tahan. Aku geram. Mana tahan. memang mana Itu time tahan. kena get back on track. Itu time aku slow balik tengok apa yang orang buat. Itu yang kau beli kasut kitchen tu. Kasut kitchen tu sampai sekarang ada. Tak bila dah nak pergi hantar cuci. Dah nak rosak dah silap kan. Tapi orang kata aku pula style aku macam tak nak sama dengan orang. Orang tu tak pakai aku nak benda tu. Maksudnya aku macam ni pelik lah sikit aku Benda lain daripada orang lain. Sebab fashion ni bagi aku dia, kau jangan judge yang macam kalau orang tu pakai tu dia style. Dia sebenarnya dia luas. Dia maksudnya kalau orang tu pakai topi sengit pun bagi aku fashion. Kau jangan judge dia macam Apa bodoh dia? sel mamat dia pakai topi sengit. Tak doh. Sebab senang cerita kalau kau tengok fashion orang pergi catwalk semua tu kan. Fashion designer semua. Fashion designer semua buat baju ada yang tiba-tiba kat sini koyak. Lagi pelik-pelik. Lagi pelik. So bagi aku sebenarnya dia macam ni lah. Sebenarnya benda tu seni. Seni. Orang yang faham pasal seni ni, dia borak seni pula. Dia dah masuk ke seni. Yang ni berat lah sikit kan. Tapi kalau aku nak cakap pasal seni, benda ni fashion ni seni sebenarnya. Betul. So Aku setuju apa dengan dia. yang kalau kau nak tengok orang ni berseni, sebenarnya kau kena appreciate apa yang dia pakai tu. Betul. Kalau kau tengok dia macam bapak tak style, tak ada. Kau tengok betul-betul, kau faham apa yang dia pakai tu. Sumpah seni bro. Kau kena Bila kau dah faham, kau boleh nampak dia konsep dia punya pemakaian macam mana. Betul. Then after that, after aku dah ni sampai satu tahap aku malas balik. Dan sekarang aku rasa aku malas balik lah sebenarnya. Aku tengoklah korang, aku nak kejar apa orang kata fashion balik ni semua boleh. Tapi tengok keadaan. Sekarang tengah lepak. Aku rasa aku pun tengah malas. Benar. Cuma aku rasa sebab kita banyak dekat bengkel lah. Boleh jadi boleh juga. jadi, boleh jadi. Sebab bekerja kita banyak masa kat bengkel. So menggunakan kita- pakaian yang simple. tak ada tak malah kau nak fikir nak bersiap Hmm. nak apa. Kau sarung seluar kargo, baju bengkel dah Ya. gerak. Betul. Bila tu sebab kau tak banyak keluar pun. Kau tak banyak keluar pergi berjalan. Betul macam Lima. kita sekarang banyak kita sekarang pun banyak lepak-lepak kan. Lepas-lepas biasa. Hari kan kita lepak pun. Lepak Tu satu aku nak Fokus. cakap lah. Korang kalau pergi kafe memang pakaian nak kena gempak-gempak lah. You. Aku tanya tu, tolong lah jawab soalan aku kat komen. Memang Tak. kalau pergi lepak dengan member dekat kafe, kau nak kena pakai baju gempak-gempak lah. Memang macam kena gah je. tak. Macam kau kena jalan kat fashion show lah. Pergi kafe. Aku backup sikit. Aku backup Oh, sikit. backup lah. Okay. Mungkin baru balik keluar, lepas tu pergi lepak. Kiranya kafe tu last dia punya Just destination lah. destination lah. Mungkin orang daripada tempat-tempat yang Okay, hype faham. lah. Aku tak condemn lah. Aku tak cakap apa. Cuma kau aku terfikir lah. Curious Sebab pergi mana-mana kafe, kau akan nampak ada orang yang simple dan ada orang yang outfit dia bapak gah nak mampus. Dan kau nak tahu orang yang simple tu siapa? Biasa-biasa CEO lah. Tak lah, aku lah tu. Kita lah. Kita lah. Oh kita CEO tu. Najis. Part ni cut Orang tak boleh tahu tu. Ini rahsia ke tu? Tak adalah apa ni. Macam mana cakap tu sebenarnya aku setuju juga. Kenapa korang
nak kena, tapi orang cakap macam nanti orang cakap balik, habis tu first impression penting. Cuma tengok pada tempat sebenarnya. Kau nak first impression apa? Yang kau lepak dengan member. Betul juga kan? Takkan kau tak kenal member kau lagi. Betul juga kan? Aku bukan cakap kau pergi dating tau. Aku cakap kau pergi lepak dengan member. Kalau pergi dating aku faham. Kau nak kena dress up lah untuk girlfriend kau yang macam, oh ni kena formal sikit dengan awet aku. Kena nampak gentleman ke, nampak style sikit baru nampak. Tapi ni kalau kau lepak dengan member. Kalau dengan lepak dengan member tu aku no komen lah. Sebab aku rasa sarung t-shirt jalan lah. Okay. Aku jadi netizen lah. Kau kena jadi netizen. Aku jadi netizen lah. Jadi netizen. Mana hammer tadi? Dah. Okay, teruskan. Okay. Dah tu, saya cakap macam tu. Kalau orang tu, kalau dia lepak cafe kan, tu kalau macam aku siap, tu aku pergi lepak mamak. Kau nak cakap apa? Sama soalan aku tadi kat kau. Perlu ke? Perlu kau nak bersiap pergi Sampai mamak? lepak mamak je pun. Takkan diorang bersiap sebabkan nak pergi ke situ je? Maksudnya? Ada urusan lain lah sebelum tu. Cara Adalah, tak. Kalau itu last destination aku faham lah. Sebab aku pun selalu je kalau macam kalau keluar kan, dress up kan. Pasal gila lah ujung-ujung mamak kan. Belum balik ke apa kan. Itu okey lagi lah. Kalau kau jenis yang Siap semata untuk siap semata untuk kau. Aku rasa tak ada ke benda tu. Dia. Aku rasa lah. Tapi kalau ada memang kau bodoh lah. Betul faham. Sebab aku rasa kalau ni kerja tu malam kan. Aku rasa biasa tu maybe last destination. Tapi kalau soalan ni kau bagi siang pada hari kerja dan bukan hari cuti, itu aku pelik. Sebab kita banyak lepak pun kadang Jumaat malam. Betul. Hari-hari orang keluar kan. Lepak time cuti. So memang kita akan nampak kan. Tapi kalau hari bekerja, kita nampak dia dress up gila babi yang macam bukanlah gagah. Yang menarik perhatian. Yang tu tu pelik lah. Tu memang maksudnya kau memang beria lah. Tak adalah beria tapi kau macam, ataupun dia macam ni lah, simple aku rasa. Dia memang tak boleh nak pakai biasa-biasa. Dia memang dia dah diri dia kena smart. Personality diri dia sendiri. Dia tahu dia kena keluar, kena at least dia kena style. Dia orang kata dia ni memang tak boleh simple. Life dia memang kena smart, kena kemas. Kalau simple tu maksudnya dia macam Dua rumah je lah kau akan nampak dia simple. Mungkin ada orang macam tu. Ini apa yang aku faham. Aku faham Dia personality lah. tak guys, sebenarnya mal takut kena kecam tu je. Tapi aku nak cakap kat sini apa nama, kalau kau dah Nama dress aku up apa semua tu Nama aku Mamu. Tadi apa nama? Kau jangan pergi the lost baby. Aku lost. Aku tak tahu berapa kad dah boleh lost ni sebenarnya. Aduh, fuck lah. Lihat video kita memang macam ibarat no edit macam ni. Video kita memang ibarat no edit. So memang kalau panjang ni lah. Diam tu diam lah. Itu lah tu. Kita tak boleh diam tu. Kita boleh diam. Cakap yang baju pasal baju dress up tu, aku sebenarnya macam nak cakap, aku pernah tertanya. Cuma aku tak adalah rasa macam benda tu satu isu besar. Sebab bagi aku macam tadi aku fikir dia memang ada daripada event something besar-besar lah. So dia memang nak ke tempat-tempat macam tu datang. So aku macam okay lah, smart lah, okay lah. Cuma pelik kalau benda tu dia datang pada hari kerja. Betul. Itu pelik kan. Pelik sikit lah. Tapi dia boleh jadi diorang tak kerja, kita kerja. Boleh jadi diorang cuti. Tapi takkan ada event ke hari kerja? Ada je mu. Ya. Ada. Okay lah. Sorry lah, kuno sikit. Biasa lah. Eja tanah busy sikit. Kau jual rumah macam mana pula? Aku kan macam ni. Aku dah cari rumah kan. Biasa lah. Aku semua job aku sapu. Betul, kita semua kita bedal. Faham. Nak borak tadi pasal baju, aku rewind lagi sekali Yang baju aku beli tu sebenarnya aku agak menyesal sebab dia tak dapat apa yang aku nak. Satu je dapat, yang satu lagi dia kurang sikit. Kau dapat yang putih yang mana kau nak? Dia ada dua. Dia ada dua, yang hitam. Putih ke hitam yang kau?
aku nak yang hitam tu punya size, tapi aku dapat different size. Oh. Sebab diorang waktu tu tinggal ada berapa size dia. Macam benda ni dia sebab dia tak keluar kan. Faham. Tapi best lah sebab kau boleh create design kau nak. Dia custom kan. Ada custom. Aku tak tahu dia masih buat lagi ke tak benda tu. Buat lagi Dia Semua ada je. Semua outlet Tak dekat situ je lah. kat situ je. Dekat situ je lah. Faham. Sebab situ kan kawasan orang kaya. So diorang boleh request lah diorang nak buat apa. Tak mention. Pandai-pandai korang fikir. Korang kan pandai. Pandai lah korang kan lagi gempak. Pergi lepak pun. Social media lah. Search lah sendiri. Okay, cok. Aku actually sekarang tengah di chop. Cop okay. Chop. Cop okay cop. Jatuh lah. Bukan. Di chop dengan peminat satu brand. Wow. Oh. Local brand or Tak silap aku ni local brand. okay. Dan aku beli memang sebab local brand. Okay. Kan aku sekarang Aku banyak rasa baju. aku nampak dia macam hi. Aku kan banyak barang hype. Yes, okay. Okay. So Kenapa hype? sebab aku rasa hype okay lah. Bagi aku lah, dia nak kata dia mahal lah. Nak kata dia murah sangat pun dia tak murah. Dia sebenarnya. sayang Uniqlo semua. Uniqlo bagi aku mahal tu. Uniqlo murah lagi aku rasa. Uniqlo mahal? Ada part suit. Uniqlo ada Ada certain part part yang mahal suit. lah. Sorry korang. Tapi macam mana lah? Okay, dia aku nak tanya pendapat korang lah. Apa pendapat korang dengan orang yang Laju. Dia pakai satu brand je. satu brand tu je? Tak salah. Cuma Ya. satu brand ni orang kata dia memang minat brand tu lah. Aku Yeah. sendiri pun ada satu brand yang aku minat. Yang kalau boleh banyak benda aku nak dengan brand tu. Tapi bagi aku setiap brand dia ada dia punya style dia. Contoh kalau kasut kan, aku petik Adidas, Nike. Kalau ada orang dia boleh masuk dengan Adidas, kaki juga, depends. So benda ni depends pada orang tu juga sebenarnya. Tapi tak salah. Kalau aku tak kisah pun asalkan dia Cantik, bukan nak okey. kata bias ke apa tau. Tapi Tak ada sponsor dalam video ni. kalau dia memang suka selesa dengan benda tu, dengan brand tu, go on je lah. Kau nak buat apa lagi, tak boleh nak buat apa. Betul. Sebab kau yang macam kau beli sebab kau suka kain dia, kau suka cutting dia, Betul. selesa, Betul. tak panas. Betul. Dia kena dengan kau lah. Dia macam ni lah. Worth it lah kalau kau keluarkan duit untuk benda yang kau rasa benda tu selesa untuk kau. Betul. Lepas tu aku rasa kan, aku rasa macam ni. Tak silap aku hype local brand kan. Hype local brand. Hype is local brand. Cuma Ni dia pun local brand. Hah? Ni pun local brand. Ni pun local brand. Dia Local brands ni banyak tu sekarang. Banyak gila nak mampus. satu kan. gila. Okay lah. Bukan aku tak boleh nak pergi beli ke H&M, Uniqlo. Baju diorang cantik. Design dia cantik. H&M lepas tu, sebenarnya one of the best. Kain dia sedap tau. Cuma kenapa aku memilih hype? Sebab aku rasa satu, okay, aku sekarang jenis suka pakai baju hoki jersey. Hoki jersey ni yang jenis lubang-lubang lah. Satu kita ada baju grup kita. Sorry. Kita ada satu baju grup kita kan. Lepas tu aku ada sebutlah brand. Aku dah Hala Kiri. Aku dah hype yang jenis hoki jersey. Hala Kiri ni murah sikit lah. Tapi beza tau. Aku boleh letakkan tier untuk keselesaan dia daripada segi kain. Okay, aku boleh cakap sorry, suka je baju Hala Kiri ni sebab dia punya cutting Cutting lah. ni memang Dengan cantik. price dia pun. Dengan harga dia bagi aku murah dan berbaloi. Okay, satu je masalah dia, bila kau pakai kau rasa tajam-tajam lubang-lubang. Jadi kurang selesa sikit lah. Okay, Jadi kacau. Kau rasa macam gatal sikit. Ini orang cakap tak ada nak macam defend mana-mana brand atau backup mana-mana ini brand. Kita just open je benda ni. Open. Ini sebab aku minat kan. Cerita lah. Lepas tu aku cakap pasal kita punya baju group creator. Group creator kita pula aku boleh letak tier nombor 2. Hala Kiri adalah bawah sekali lah. Dan yang tu kau tak ada rasa tajam, tak ada rasa apa sangat.
okay, just nice. Biasa je lah. Tapi bila aku pergi kepada Hype, kain dia memanglah top dia adalah Full kain biasa je. Tapi daripada sini ke bawah adalah jenis hoki jersey. Kain dia satu lain lembut. Lepas tu dia punya lubang-lubang kau tak terasa langsung. Sikit pun kau tak terasa lubang. Cuma orang nampak je dalam. Cuma kau sendiri macam tak perasan benda yang terasa. Rasa lubang. Biasa. Rasa cukup pakai baju biasa dan rasa macam pakai jersey. Faham. Biasa dia. Sebab aku dicop dengan sangatlah obses dengan macam penjilat lah. Macam penjilat Hype. Tapi actually tak pun. Satu sebab dia local brand. Dan Support selesa. local lah kena. Sebab aku rasa lagi berbalik aku beli local brand daripada aku beli dari luar. Sorry to say ya. Sebab okay lah, aku pun nampak benda ni sebenarnya kita punya about clothing semua ni kan, kira baju-baju apa semua ni, kita pun dah kira banyak sangat dan material pun bagus-bagus. Banyak lah dah bagus-bagus, serius. Kira boleh cakap ada yang power tu kira lebih kurang je rasa dia. Harga pun ni kalau harga ni sebenarnya dia orang kata subjektif. Betul. Sebab benda-benda ni kalau kita bermain dengan local brand ni pula, kita biasanya akan berlawan pula nanti ada dengan apa tu? Reseller. Contoh brand yang agak hype, agak naik, Brick, SVG, Boys World, Olive. Harga sorry guys, aku bukan aku tak sanggup nak beratur nak beli kan. Dan aku tak judge pun orang yang jual mahal tu. Cuma untuk aku beli dan untuk beli daripada reseller, sorry tu, aku takkan beli tu. Sebab bagi aku mahal sangat. Kau bayangkan handbag Brick tu 300 je kan. Yang collab dengan SVG. Dia jual apa? 4,000. 4,000. Tapi 2 kali ganda, 3 kali ganda kat weh. 600-800 juga jual. 1,200 ada tengok. So bagi aku rasa macam benda tak berbaloi kat aku. Memang. So dia ikut orang lah. Sebenarnya ikut orang. Kalau kau rasa kau nak spend duit dan membazir sebanyak tu, go for it lah. Itu hak kau lah. Aku pun macam tak boleh nak cakap macam siapa yang spend lebih-lebih kat sana. Bodoh sebab aku pernah buat benda tu. Faham tak? Kan? So aku rasa benda ni dia boleh dikatakan sebagai hobi juga kot. Collector. Collector's item punya. Okay lah. So okay je sebab benda pun kira macam kau jaga elok-elok apa semua boleh jual balik kan. So korang rasa okay, gerak-gerak je. Cuma jangan ada mentality macam budak ni pakai macam ni mesti power. Budak-budak ni pakai biasa-biasa mesti low class apa semua kan. Kau kena ingat, aku jumpa orang billionaire pakai t-shirt bodoh je guys. T-shirt bodoh sebelah pendek. Tak payah nak gempak-gempak. Tak nak gempak. Tapi orang kata itu mungkin sebab dia takut lah kot, dia kena aim. So dia kena dress up simple lah. Mungkin kita tak tahu. Mindset dia mungkin macam tu, kita tak tahu kan. Tapi ada je yang dress up gempak-gempak. Ya, aku pernah jumpa billionaire naik naik kancil dia tu. Pergi lepak lah. Pressing. Lepak macam mamak pun semua. Tapi hakikatnya kereta dia bersepah. Wow. Aku rasa kita nak beli kancil lah. Kan? Untuk bagi mengelakkan orang nampak kita. Sebab orang sekarang tapi suka judge. Kereta tu pun daripada yang apa aku tahu lah. Kereta tu pun daripada dia sebelum tak ada apa-apa pun. Kira memang kereta senang. Kereta first lah. Kereta. Sebab orang suka judge tu, korang lah suka judge orang. Kan apa ni, orang tu keluar sikit sana sini cap berduit. Kau ingat apa? Kau tahu siapa yang bayar tu? Mal yang bayar. Apa dia? Mal yang bayar kan apa? Mal dah kerja ya siap. Mal dah kerja. Mal dia kalau macam aku, ada orang je lah yang tolong bayarkan. Tak mal, mamu. Sebab
Alhamdulillah aku bersyukur kawan-kawan aku dah berjaya di pasar ini. Yang Mamu telah menjual rumah banglo sebanyak 5 biji guys bulan ni. So kau bayangkan berapa pula komisen dia. Rumah banglo kan murah-murah. Mal Alhamdulillah. Potahi borok. Apa dia? Potahi borok. Oh, begak lah. Oh, berak. Oh, Tapi- begak. Tapi itulah maksudnya korang janganlah judge orang on media sosial. Betul lah. Betul Sebab lah, aku suka cakap. sangat apa cap orang berduit. Betul. Biasa-biasa je. Cukuplah makan minum. Guys pagi makan pagi. Yang penting cukup bayar komitmen, cukup makan, cukup minum. Hmm. Alhamdulillah lah. Asal ada. Asal Asal ada. ada. Ya, korang nak lebih-lebih apa hal? Dengar. Baran lah. So kita dah sampai rasanya penghujung dah ni. Aku Kita rasa dah tak ada lagu borak. apa. Tak ada apa dah. Kau tak ada satu brand yang kau minat? Oh lama dia buka Oh. balik. Aku pula macam aku tak nak Oh. sebut yang aku minat sebab nanti nampak macam bias. Tapi tak apa. Boleh Amal? Tak betul-betul satu brand tu memang kau minat gila babs lah. Macam aku kan aku minat ni. Ya. Aku tahu sebenarnya Amal minat apa. Aku rasa pun macam tahu ke. Apa tu? Cuba bagi tahu tu. Bagi tahu sikit lah. Kalau Mamu daripada H, dia daripada S. Tapi tak tahulah. Apa? S. Oh S. Hmm. Betul lah. S lah. Aku tak tahu. Aku sebab baru sekolah lagi aku dah ada dah baju tu. Baju S tu. Hmm. So memang sampai ke hari ni pun aku still ada lagi baju dan hoodie dan collection dia lagi. Kasut pun ada kan? Kau? Dah ke? Bapak mudah. Bapak lah aku tak review dulu brand apa? Ha? Palat. Tu. Okay, tak apa. Tapi tak apa lah. Brand tu pun sangat lah. Kalau macam aku suka banyak brand sebenarnya. Aku tak ada macam satu je. Tapi mostly ada satu barang lah. Tapi aku boleh cakap yang aku minat banyak brand. Sebab dekat barang aku sebenarnya banyak je yang macam-macam ni. Sebab bagi aku setiap brand tu dia ada kelainan dia. Dia ada apa yang dia nak sampaikan. Tak kisah daripada local ataupun brand luar. Dan So aku semua yang kau banyak suka. brand luar, aku tahu brand apa. Ada N. Tak, kalau dari luar orang tahu dah N apa. So tapi aku suka je macam brand local. Tapi tak nak sebut lah. Sebab Bias lah. Bias pula orang cakap. tapi dia bukan S lah. Sebab aku tak ada lagi tu brand S tu. Oh, Kalau local aku yang biasa brand je. S local. Tadi. Yeah. Aku tak ada lagi yang tu. Aku pun tak ada. Tapi ada satu. Kau yang suggestkan aku untuk beli dia punya seluar sebenarnya. Tak payah sebut. Tapi aku rasa dia boleh pergi jauh sebenarnya. Dia tak payah nak pergi jauh, dia memang lagi jauh sebenarnya. Oh yeah. Dia dah Dia dah berkembang lah. Alhamdulillah ha. Alhamdulillah dah berkembang ha. Tapi aku nampak yang dia di antara yang okey. Sebab aku introduce brand tu dekat kau sebab daripada Aku rasa time tu dia tak adalah se-hype sekarang aku rasa. Tak aku sebab aku kenal dia pun time diploma. Aku Lama kenal dah. brand tu memang dah lama lah. Aku kenal brand tu and then ada orang introduce kat aku and aku rasa macam quality pun not juga okay. And then sekarang pun dia dah improve lah dia punya ni semua. So aku macam okay lah. Design tu semua okay. Sebab aku cakap macam ni yang aku terima semua brand sebab dia memang kalau kau betul-betul into fashion kau akan appreciate semua brand. Sebab kau tahu dia ada masing-masing punya apa orang kata karakteristik. Yes betul. Tapi kalau macam Mamu cakap tadi dia minat satu brand pun tak salah. Sebab mungkin itu selesa dengan dia dan kena dengan dia. So korang janganlah judge. Tadi dia cakap satu je semua. Dia tu. Lepas tu Aku sebenarnya pun tak adalah satu je. betul. So Semua banyak je pakai sebab semua. Alhamdulillah Betul lah, banyak satu dah je. merasa. Yelah betul lah. Tak adalah Yang sampai memang tidur minat. malam pun kau nak pakai hype. Semua yang betul-betul minat yang ada satu. Ya, cuma next aku punya collections mungkin sekarang aku dah banyak brand ni, aku nak pergi beralih pada S lah. Tapi bukan SB lah, ST lah. STO.
Yang tengah pakai tu. Stone.co. Okay. Stone & Co. Silap. Stone.co ke Stone.co? Okay, Stone.co. faham. So Mahmud dah reveal banyak brand dia. Yeah. So korang kalau mana-mana yang nak Kita beli Boleh semua. check out Kita semua time sale. okay, time sale. Lepas tu dekat sini sebenarnya kita tak borak pasal orang yang suka beli barang bandel tau. Sebenarnya aku Oh, suka gitu. gak tu. Mana-mana. Dan aku rasa episod ni makan meleret sikit. Sorry Pandai, lah. kita akan ada panjang lah. part lah kat Sebab sini. Apa Kita akan kata? ada part lah. Bandel kita pergi minggu depan. Minggu depan. Oh. Yeah. Kita jumpa next episode ke. Sebab benda ni bandel. Aku fikir Bak bandel ni aku kenal ke? Aku kenal. Aku start pergi bandel ni zaman aku kenal dorang. Start tu aku selalu pergi bandel. Aku rasa Cukup sampai sini. Tak edit episode. betul. Okay guys. So kita berakhir sudah kita punya episod hari ni. Hari ni pula. Kali ni. So korang jangan lupa subscribe, Like, comment and share. tekan button Loceng. dekat bawah bawah. So lepas tu korang boleh follow juga dekat TikTok. TikTok guys. TikTok. Tolong lah. repost, Like, repost, share, share, Comment. komen. Kalau ada apa-apa suggestion. improvement untuk kita orang improve, untuk suggestion next topic, comment down below. Cepat So, lah komen. Sabar, doang baru nak komen tu. Okay, sorry. Dah jumpa belum butang subscribe tu? Dah. Oh dah. Bagi tekan sekarang. Sekarang. Hebat. Okay, so semua gerak lu. Ciao daripada kita orang. Borak. Love. Bye. Bye bye.